Kalau korang biasa kayuh malam, korang ada momen yang macam depan tu jalan macam tak nampak sangat sama-sama, and then kereta belakang pula macam tak nampak korang. So sebenarnya lampu basikal ni bukanlah semata-mata untuk terang saja, tapi untuk kita nampak jalan, kita dilihat di belakang dan juga dari segi keselamatan. Dalam video kali ini aku akan tunjukkan lampu daripada Magic Shine, satu untuk depan dan juga satu untuk belakang. So setup yang lengkap untuk korang ride sama ada kayuh siang ataupun malam. Untuk depan kita ada Hori 900 dan juga untuk lampu belakang kita ada Simi 50 Max Smart Taillight. So kedua-dua lampu ni aku dah test, memang padu. Terima kasih kepada pihak Magic Shine kerana sudi bagi aku produk ini untuk review. Disclaimer, tiada apa-apa skrip ataupun bayaran yang disediakan oleh pihak Magic Shine. Aku akan review secara jujur. So semua link barang-barang lampu ni dan juga barang-barang basikal aku letakkan di bawah video description. Alright, jom saksikan video ini. Okey, jom kita unboxing Magic Shine Hori 900 Switchable Mounting Top Under Bicycle Light. So inilah rupa design dia. Tulisan ni kita nampak See More Do Better. Di sebelah tepi kita ada features yang ditawarkan: 900 lumen, 30 jam runtime, 5600 beam intensity, IPX6 water resistant, switchable FTR light sync, easy mounting, DRL dan lain-lain. Okay, di belakang kita ada yang inilah detail output punya runtime. So kita ada banyak mode, so pilih mana mode yang ada. Contohnya low mode 200 lumens, 3.5 jam sahaja. Warranty 2 tahun. So dalam kotak kita dapat lampu dia Hori 900, and then butang untuk on off, battery indicator. Atas ada mounting. So mounting ni korang boleh tukar lah. Ini rasanya standard mount ataupun Garmin mount. Ada nama Magic Shine kat sini. Sebelah tepi nama Hori 900 dan sini adalah tempat untuk korang charge guna USB Type-C. So dekat bawah pun ada lagi mounting kalau korang nak mounting dekat korang punya mount lah. So lampu dia kalau korang perasan dia ada dua tau, dua beam. Satu yang beam tengah-tengah, satu lagi kiri kanan. Warranty card dan user manual. So aku memang cadangkan korang baca user manual ni. Sebab user manual dia sangat lengkap. Okay, apa yang kita dapat dalam kotak, and then dia punya output lampu dan juga berapa lama boleh tahan. Okay, macam dekat kotak tadi. Battery indicator dia 21% hingga 100 baru hijau, merah 20% ke bawah. Remote control. So ni remote control kalau korang ada beli sekali, dia ada battery indicator, ada menu kat sini. Dan cara setup install, kalau korang punya mounting kat atas tu bukan Garmin, korang boleh tukar dengan mounting lain. Dan juga under mounting lah. USB cable Type A kepada Type C. Kita ada Allen key juga, GoPro mount, Wahoo mount dan decorative cover. So yang ni handlebar out front mount model MJ6538. So ini optional, korang boleh beli atau tidak. Okay, and then dekat tepi kita boleh tengok lah apa yang kita dapat. And then dekat belakang dia tunjukkan macam mana kita nak pasang dekat handlebar. So ada Allen key dan juga screw untuk setup. B Brighton mount, GoPro adapter, Wahoo mount. Yang ni plastik untuk sesuaikan dekat handlebar korang. Cellphone mount nak letak dekat telefon casing, dan dia punya mounting. So aku rasa macam plastik saja ataupun kombinasi antara plastik dan juga besi lah. Berat dia dalam 45 gram. So ini adalah Magic Shine Rechargeable Wireless Remote Control model MJ6558. Yang ni optional juga, nak beli atau tak terpulang. So yang ni kat atas button dia ada full output button, kat bawah untuk control dia punya lampu punya mode ataupun dia punya terang lah, brightness. Okay, so charging, flashing rate, fully charge, constant green. Kita ada user manual, dan macam biasa untuk kali ni aku cadangkan korang baca juga user manual ni. Okay, sebab dia ada cara-cara nak pasang apa yang ada dalam kotak. Okay, nak pairingkan remote control tu dengan lampu macam mana. So dengan remote control ni kita boleh pairkan lampu depan dan juga lampu belakang, cara dia. And then nak adjust brightness, tekan butang atas, tukar mode, tekan butang bawah, petak dengan bulat. Okay, nak charge pula guna USB Type-C lah. So kita dapat rubber getah untuk kita lekatkan dekat handlebar ataupun pemegang. USB Type A ke Type C. So ini dia punya remote control, berat dia dalam 11 gram sahaja. So ada dua button bulat dan juga button petak. So merah maksudnya kena charge low battery. Kat belakang ada cover rubber getah untuk USB-C
charging port. Lampu belakang Magishine CME 50 mAh Auto Sync Magnetic Bicycle Light. Auto Group Sync, dual light source. Okay, warranty 2 tahun. So di bahagian belakang dia dah tunjukkan information tentang mode yang ada. So kita ada low, high, night flash, day flash, eco flash. So setiap tu mempunyai keterangan lumens yang berbeza. Okay, dan berapa lama tahan. So paling lama adalah eco flash lah, dalam 30 jam, 28.5 jam lah untuk white light, 26.5 jam untuk lampu merah. Features yang penting, magnetic mounting, USB Type-C, 28.5 sehingga 30 jam dan water resistant waterproof IPX6. So kita ada lampu dia, USB Type A ke Type-C cable, mounting untuk dekat seat post, dua cable tie, mounting dekat saddle dan user manual. So untuk lampu ni memang aku suggestkan untuk korang baca juga. So kita dapat information tentang apa yang kita dapat dalam kotak, cara nak tukar mode so nak tukar mode output selection, paletor, sync flash mode, memory function, lockup, semua kat sini. And then charging battery indicator, hijau 21 ke 100%. Okay, dan output lumens dia berapa dan penggunaan dia berapa jam, lampu merah dan putih. Cara nak mounting mounting dekat seat post, dekat bawah saddle dan juga kalau nak letak dekat helmet. So yang ni dia punya lampu, design dia bagi aku tak besar, tak slim sangat. Okay, dekat belakang ada nama Magishine dan juga cover rubber getah untuk USB-C charging port. So berat lampu ni dalam 30 gram saja. Okey, kita mulakan dengan lampu depan Magishine Hori 900. So aku suka lampu depan ni sebab dia bukan sekadar terang, tapi dia memang buat untuk real case kayuhan yang lebih lama. Dia punya lampu ni output dia terang sampai 900 lumens, tapi yang best lagi dia guna dual beam optical design. So maksudnya cahaya dia bukan hanya pancar dekat satu titik saja, tapi kombinasi beam yang luas dan juga beam yang fokus jauh. So bila kita ride kat jalan, tepi masih nampak tapi tak silau untuk rider dekat depan. Yang menarik kat lampu ni adalah dia punya dual mount system. So korang boleh buat pelbagai setup. Contohnya lampu ni dekat bawah, cycling computer dekat atas, ataupun lampu ni kat tengah-tengah, cycling computer kat atas, dekat bawah sekali korang punya action camera. So ada pelbagai version boleh dibuat. Tekan sekali untuk kita lihat battery status. So hijau maksudnya OK. Tekan lama sikit 2 saat untuk kita onkan dia. So lampu ni ada 6 mode pencahayan. So ini adalah low, mid dan juga high. And then kita tekan double click untuk tukar kepada eco mode dan juga flash. So kalau guna yang high mode tadi, dia boleh tahan sampai 1 jam 45 minit. Kalau guna low mode boleh sampai 10 jam. Lama tu. So bateri dia 3200 mAh, charge pakai USB-C dan ada indikator bateri tadilah dekat tepi ni. Dan yang buat aku rasa lampu ni canggih, dia datang sekali dengan remote control. So bila kau tengah ride tu, kau tak perlu kedepankan badan korang untuk pegang lampu nak tukar mode. So tekan je dari remote ni, korang letak dekat handlebar. So remote ni pun ada indikator bateri yang kecil lah. So kalau korang pernah guna lampu biasa tanpa remote, korang akan faham lah senario dan betapa senangnya kalau ada remote control ni. So lampu ni dia punya badan body dia dibuat daripada aluminium alloy, memang solid dan premium. So bila korang pegang rasa berat dia memang solid. Berat dia dalam 106 gram, agak berat sedikit tapi sebab korang nak bateri tahan lama. So lampu ni juga confirm waterproof rating IPX6. So bila ride waktu hujan ke memang tak ada hal langsung lah. Kalau korang nak tahu, jenama Magishine ni adalah jenama yang biasa dipakai oleh plumber profesional. Aku sendiri dah test pada waktu siang dan juga waktu malam. Beam dia luas dan terang, lampu dia sekata. Okey, sekarang kita tengok lampu belakang CME 50 mAh Smart Magnetic Tail Light. So bagi aku design dia tak besar sangat, tak kecil sangat lah. Tapi fungsi dia memang okey. So lampu ni dia guna sistem magnetic mount. So korang nak pasang atau cabut, tinggal klik saja. So tak perlu bracket besar ataupun getah tambahan. So senang nak alih lah, daripada basikal ke helmet, daripada depan ke belakang pun boleh. Satu kelebihan besar untuk lampu ni adalah dia datang dalam 2 versi warna. Satu merah dan juga satu lagi warna putih. So biasanya merah ni kita guna untuk lampu belakang lah. Putih ni boleh guna dekat helmet, nak pasang dekat helmet, ataupun korang nak letak dekat handlebar depan pun boleh.
So boleh mix and match lah dia korang punya setup. Output terang dia adalah 50 lumens dan dia punya coverage cahaya tu luas sampai 260 darjah. So dari sisi pun sebenarnya kenderaan ataupun orang boleh nampak kita lagi. Kalau korang ride malam ataupun jalan sibuk, ini adalah benda yang paling penting, iaitu lampu dia terang di belakang dan juga di tepi. So dia juga ada features yang aku rasa sangat berguna. Ada smart motion sensor. So bila korang berhenti kayuh, lampu automatik jadi malap. So bila korang start kayuh balik, dia akan automatik cerah. So sebab itu bateri dia boleh tahan sampai 30 jam. Tapi bergantunglah kepada mode yang korang gunakan. Charging konsep dia sama, USB Type-C charging. Dan macam Hori 900 tadi, Si-Mi 50 ni pun IPX6 waterproof. So korang boleh kayuh waktu hujan tanpa risau. Satu lagi features yang aku suka adalah light sync control. Kalau korang guna lampu Magishine depan yang support light sync, korang boleh sync kedua-dua lampu ni. So dengan tekan satu saja remote, dua-dua boleh nyala sekali. So nampak kemas dan senang gila lah. And then kalau korang ada kawan-kawan yang guna Si-Mi 50 ni pun, korang boleh synckan sekali dia punya rentak lampu itu. Okay guys, kalau korang tengah cari setup lampu basikal yang depan terang dan belakang pun jelas, nampak profesional, so Magishine Hori 900 dan juga Si-Mi 50 MAG ni adalah setup pilihan yang solid. Harga dia nampak macam ke arah mid range dan juga high range, tapi bila korang tengok build quality, dia punya features bagi aku memang solid dan berbaloi. Korang ada sebarang soalan, sila komen di bawah. Macam biasa, semua link untuk barang-barang lampu ni dan juga barang basikal aku letakkan di bawah video description. Alright, jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya!